Bugatti Bolide dah ada sebiji dekat Malaysia. Yes, the rumours are true. For first time in Malaysia, Ini betul-betul level sultan. Berapa income yang selesa kalau korang pun nak beli sebuah Bugatti Bolide? Sebenarnya nak sebut dia Bolide ke Bolide? Jom kita breakdown. Kita ni hanya dibina 40 unit saja dan semuanya dah sold out. Berapa ya kos kalau dia nak import daripada Mall Sham France sampai ke Malaysia? Kita kena breakdown part ni. Untuk model baru, harga permulaan dulu adalah 4 juta euro bersamaan 20 juta ringgit. Bugatti Bolide ni bukanlah kereta yang road legal. Kemungkinan besar dia import sebagai kereta track use sahaja. Tapi kalau nak buat legal atas jalan, ini adalah kiraan yang basic. Kos penghantaran daripada Mall Sham France sampai ke Malaysia kita estimate 300 hingga 500 ribu. Import duty 30%, 6 juta ringgit. Excise duty 105%, 21 juta. SST 10%, 4.7 juta. Total up harga selepas semua cukai ni 51.7 juta untuk sebiji kereta. Untuk Bugatti Bolide ni, anggaran untuk AP cost 500,000. Total up cost untuk import sampai ke Malaysia 52 hingga 54 juta ringgit. Tapi benda ni korang kena tahu, Bugatti Bolide ni dia tak boleh idle terlalu lama sebab dia tak ada kipas radiator yang besar. Kereta ni direka untuk laju. So untuk penyujukan perlukan airflow. Jadi kalau dia tak bergerak, memang suhu, temperature dia akan naik gila-gila. Harga kita dah tahu, kos import kita dah tahu. Berapa pula kos nak maintain Bugatti Bolide ni? Kalau kereta ni untuk track use, maintenance pun untuk track car, servis biasa, gearbox service, ayah racing, pad dan juga rotor. Petrol pula kena guna RON 100, 30 ke 40 minit untuk track day, 100 liter kereta ditelan minyak. Total up cost maintenance untuk setahun dalam 500,000 hingga 1 juta. Depends on penggunaan. Gila betul. Jadi berapa gaji yang selesa kalau korang pun ada peluang untuk beli Bugatti Bolide ni? Sebuah hypercar dia tak bolehlah lebih daripada 5% daripada net worth. Kos tahunan pula tak boleh lebih daripada 5% annual income. Bermaksud kalau Bugatti Bolide ni harga 53 juta ringgit, net worth minimum yang kena ada adalah 1.04 bilion ringgit. Untuk kos maintenance minimum tahunan 500 ke 1 juta. Bermaksud income minimum untuk servis kereta ni saja 20 hingga 40 juta satu tahun. Kesimpulannya, kalau nak ada kereta yang level macam ni, kau wajib seorang billionaire, bukan player Jutaria.